Hai, saya Puan Hajah Teti Hani Zulkifli, pengamal kaunseling dan psikologi. Hari ini saya akan bercakap mengenai tajuk pertama, Social Anxiety Disorder, atau dalam bahasa Melayu muda, ketakutan dan kebimbangan dalam bersosial. Saya akan mengupas ciri-ciri ini merujuk kepada buku yang selalu saya gunakan ketika saya membantu menyelesaikan masalah kaunseling. Buku yang menjadi panduan saya ialah DSM-5, Best Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5. Hari ini saya ingin mengupas ciri-ciri social anxiety disorder dalam bahasa Melayu. Pertama, seseorang individu yang mengalami ketakutan dan kebimbangan biasanya akan berhadapan dengan situasi sosial, sama ada satu acara ataupun lebih acara yang disertainya. Individu ini berasa bimbang dan takut apabila cuba diperhati ataupun diteliti oleh orang lain. Dengan bahasa terma psikologi iaitu scrutiny atau penelitian oleh orang lain. Sebagai contoh, individu ini akan berasa tertekan, takut dan bimbang ketika berinteraksi dalam sosial, seperti ketika sedang melakukan perbualan atau berjumpa dengan orang yang asing baginya. Individu ini juga akan berasa diperhatikan. Contoh ketika dia makan atau minum. Dan dia juga rasa dia bimbang, akan menyebabkan kebimbangan ketika dia sedang mempersembahkan sesuatu di hadapan orang lain. Contohnya ketika dia memberi ucapan. Ambil maklum dan beri perhatian. Jika kebimbangan dan ketakutan berlaku pada kanak-kanak, biasanya berlaku apabila seorang kanak-kanak sedang berinteraksi dengan kanak-kanak yang lain dalam kelompok yang sama, seperti sama umur ataupun sama latar belakang. Kebimbangan dan ketakutan tidak berlaku apabila interaksi berlaku di antara kanak-kanak dengan orang dewasa. Okey, saya harap huraian ini jelas kerana sepatutnya seorang kanak-kanak tidak harus mempunyai perasaan bimbang dan takut apabila berbicara dengan kawan-kawan yang sama umur dengannya. Jika ia berlaku, ini akan menyebabkan individu itu atau kanak-kanak tersebut mengalami masalah kebimbangan dan ketakutan. Kedua, individu akan merasa takut. Sama ada lelaki atau perempuan yang bermasalah, dia akan bertindak dengan menunjukkan ciri-ciri kebimbangan. Dan dia akan merasakan dirinya dinilai secara negatif. Contoh penilaian yang dirasakan olehnya ialah dia akan rasa dimalukan. Dan ini akan menyebabkan dia sendiri rasa ditolak ataupun reject ataupun direndah-rendahkan atau di-offend oleh orang lain. Ketiga, situasi sosial ataupun situasi dalam masyarakat biasanya akan mencetuskan kebimbangan dan takut kepada sesetengah individu. Contoh, kanak-kanak. Ketakutan dan kebimbangan akan dizahirkan melalui tangisan, tantrum ataupun meronta-ronta, beku, bertaut pada ibu bapa, mengecut ataupun shrink dan juga kegagalan untuk bercakap ketika menghadapi situasi sosial ataupun bermasyarakat. Seterusnya,
Situasi sosial ini akan cuba dielakkan oleh individu atau sesetengahnya cuba bertahan untuk menangani masalah takut dan bimbang. Sesetengah individu pula bertindak di luar kawalan hingga dilihat boleh mengancam situasi sosial. Dan ini akan mencetus satu lagi konteks ataupun permasalahan sosial dalam masyarakat apabila terdapat individu yang cuba menzahirkan atau menunjukkan perasaan bimbang dan takut. Seterusnya, ketakutan, kebimbangan dan kegigihan untuk mengelak masalah boleh berlanjutan sehingga 6 bulan atau seterusnya. Ketakutan, kebimbangan dan cuba mengelak boleh menyebabkan masalah klinikal seperti individu akan berasa susah, merosot dalam nilai-nilai murni, moral dan akhlak pada dirinya, tidak boleh bekerja dengan baik serta menghadapi kegagalan dalam melakukan fungsi-fungsi penting. Hati-hati. Ketakutan, kebimbangan dan penolakan tidak boleh dikaitkan dengan unsur-unsur kesan fisiologikal ataupun kesan-kesan fizikal seperti pengambilan dadah, pengambilan ubat ataupun masalah kesihatan yang lain. Seperkara lagi, individu yang mengalami ketakutan, kebimbangan dan penolakan tidak boleh disamakan dengan individu yang mempunyai ciri-ciri mental disorder seperti individu yang mengalami panic disorder ataupun serangan panik, individu yang mengalami body dysmorphic disorder ataupun kata mudah orang kelainan upaya atau orang kurang upaya, serta autism spectrum disorder ataupun individu yang mengalami autisma. Ia tidak boleh disamakan. Seterusnya, individu yang mengalami ketakutan, kebimbangan dan penolakan tidak boleh menjadikan masalah kesihatan sebagai penyebab. Contoh-contoh masalahnya seperti dengan kehadiran penyakit Parkinson, kegemukan atau mengalami kesan luka dan terbakar pada diri individu tersebut. Ia sama sekali tidak boleh dikaitkan sebagai sebab. Demikianlah antara huraian ciri-ciri social anxiety disorder atau kebimbangan sosial. Pada hari lain, saya akan berkongsi pula cara-cara bagaimana untuk mengatasi atau menangani masalah kebimbangan dan ketakutan ini. Terima kasih.